Siapa tahu yang cakap kalau nak elakkan pickpocket, beg kena letak kat bahagian depan, lepas tu nak kena letak kat dalam baju macam ni. Tak ada lah, dia ada cara lain. Cara dia korang kena beli benda ni guys, smart lock guys. Smart lock ni dekat sini dia ada fingerprint sensor tau. Kalau aku guna jari aku yang ni, dia tak boleh nak buka. Guna jari ni dia tak boleh nak buka. Guna jari lain pun dia tak boleh nak buka. Just boleh guna jari ni je sebab aku dah register. So kalau aku letak jari ni, dia akan jadi warna hijau and dia boleh buka. Kalau korang first time beli kan, dia boleh unlock guna semua fingerprint. Kalau guna jari ni boleh, guna jari ni boleh, guna jari tangan ni boleh, ataupun aku guna ni pun boleh kan. Tapi macam mana kita nak resetkan dia? Okay, first korang tekan je lama-lama sampai dia blinking nanti. Okay, korang lepas tu korang register jari mana yang korang nak. Macam aku nak jari ni kan. Okay, aku register jari ni, buat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia dah register dah. Kita kunci, kita test jari ni, boleh. Tapi kita test jari lain, tak boleh. Dah tak boleh dah, jari lain dah tak boleh dah. Tak perlu apps, tak perlu apa, just buat macam tu je. Kalau nak reset kan, kau tekan lama-lama. Yang ni kau tekan lama, jangan lepas sampai dia blinking. Jangan lepas juga, tekan je lama-lama. Lepas tu dia dah jadi warna merah, korang buang. Lepas tu guna balik jari tadi, tekan dekat sini, dia akan jadi warna hijau and dah reset. So yang ni dia dah reset. So kalau aku guna mana-mana jari pun, aku letak dekat sini pun dia boleh buka sebab benda ni dah reset.